Baik, bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik untuk semua, alhamdulillah. Tuan-tuan, hari ini adalah berapa hari bulan Tuan-tuan menonton video ini pada 12 hari bulan Mei tahun 2025. Hari ini adalah hari Isnin 12 Mei. Namun tuan-tuan minta maaf, ini adalah video rakaman. Saya tak boleh nak live dengan tuan-tuan pada pagi ini kerana sewaktu tuan-tuan tonton pagi ni mungkin saya dah bawa anak isteri saya pergi taman, pergi jogging pagi. Tuan-tuan, saya baru teringat kata hari ni cuti umum. Saya tak pasti tempat tuan-tuan cuti umum ke tidak, tapi hari ni dekat Kedah kami cuti umum. Saya terlepas pandang benda tu. Lalu malam tadi anak saya tanya, "Papa, esok cuti nak pergi mana-mana tak?" Dan kesimpulannya, kami pagi ni sewaktu tuan-tuan tonton video ni, saya bawa anak isteri saya untuk pergi jogging, kemudian pergi makan kat luar lah kot. So tuan-tuan, oleh sebab saya tak sedar kata hari yang tuan-tuan tonton ni adalah hari cuti umum, lalu saya record video ni lebih awal supaya tadabbur kontak kita boleh berjalan seperti biasa, insya-Allah. Baik tuan-tuan, tadabbur kontak kita 423 bercakap tentang tema ibu bapa. Jom kita recall apa telah kita bincang sebelum ini tentang tema ibu bapa. Pertama, jasa terbesar ibu bapa adalah jasa sewaktu anak masih kecil. Yang pertama. Yang kedua, syukur atas peluang untuk berkhidmat kepada ibu dan bapa. Yang ketiga, khidmat seorang Muslim bermula dengan khidmat kepada ibu dan bapa. Yang keempat, khidmat dengan memberi harta kepada ibu bapa. Yang kelima, khidmat dengan tidak menghalang ibu bapa untuk nikah semula. Yang keenam, khidmat dengan berkata-kata yang mulia kepada ibu bapa. Yang ketujuh, khidmat dengan merendah diri kepada ibu bapa. Yang ke-8, khidmat dengan menguruskan wasiat dan hutang ibu bapa. Yang ke-9, berkhidmat kepada ibu bapa adalah ciri orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 adalah perbincangan kita pagi ini. Saya record untuk tuan-tuan. Tuan-tuan bantu saya komen di bawah. Kita rujuk surah Maryam, surah ke-19. Kali ini kita bincang ayat 29 sampai 32. Bantu saya tuan-tuan komen di bawah rujukan kita hari ini, surah Maryam surah 19 ayat 29 sampai 32, insya-Allah. Tuan-tuan, siri yang lalu pun kita rujuk surah Maryam. Sama. Siri yang lalu tadabbur kontak juga kita rujuk surah Maryam tentang ciri orang yang rapat dengan Allah ini. Dia berbuat baik kepada kedua ibu bapa, berkhidmat kepada kedua ibu bapa. Kita study kisah Yahya pada minggu lalu. Maka tuan-tuan, surah Maryam ini sebuah surah yang bercakap tentang kekeluargaan. Ada watak seorang ibu, Maryam alaihissalam. Ada watak seorang bapa, Zakaria alaihissalam. Ada watak seorang anak, Yahya, dan juga Isa, dan juga Ibrahim alaihissalam. Semuanya bersatu dalam sebuah surah yang sama, surah Maryam. Maka tuan-tuan, hari ni pula kita rujuk surah yang sama, surah Maryam. Kita nak bicara ayat tentang anak kepada Maryam, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Maka kita rujuk Maryam surah 19. Kita mula dengan ayat 29. Ketika Maryam melahirkan anaknya Isa alaihissalam di satu tempat jauh di timur Baitul Maqdis, kemudian Allah perintahkan Maryam bawa baby itu pulang, datang ke Masjid Aqsa, datang ke Palestin. Bila datang saja ke Palestin tersebut, maka pembesar-pembesar Yahudi pada waktu itu bertanya, "Anak ni mana? Siapa budak ni?" Dan itu dan ini. Maka Maryam selaku watak seorang ibu, Maryam pun Allah rekodkan fa asyarat ilaih, maka Maryam pun mengisyaratkan kepada bayi itu. Kau tanya baby ni lah, dia isyaratkan kepada bayi itu. Fa asyarat ilaih, Maryam pun mengisyaratkan kepada bayi itu. Qalu, orang-orang pembesar-pembesar Yahudi yang bertanya ini, mereka pun sebut, kaifa nukallim, bagaimana kami nak berkata-kata, man kana fil mahdi sabiyya,
dengan satu orang budak yang masih lagi dalam dukungan, dan budak tu budak lagi, baby lagi. Apa ni Maryam? Kau jangan insult our intelligence. Kenapa kau isyaratkan kepada budak ni? Bagaimana kami nak berkata-kata dengan satu orang yang masih dalam buaian lagi pun, masih dalam dukungan mak dia lagi pun? Lantas qala, baby yang dalam dukungan itu pun berkata. Siapa bayi itu? Bayi itu Isa anak Maryam. Siapa bayi itu? Bayi itu Isa. Dan kita sebut Isa anak Maryam. Tuan-tuan, kita tak sebut Isa anak lelaki siapa-siapa. Kita tak sebut Isa anak lelaki si ayah. Kita tak sebut Isa bin apa-apa. Why? Sebab Nabi Isa AS ini dia tidak ada ayah. Ini satu watak yang unik dalam Al-Quran dan dalam sejarah agama kita. Apabila ada satu orang anak lelaki yang dia tidak ada ayah dan nasabnya sah, yang mana nasabnya hanya ada mak, iaitu Isa anak lelaki Maryam. Dia tak ada ayah. Maka tuan-tuan, dekat sini ada satu gambaran hukum yang kita nak cungkilkan pada tengah hari, pada pagi ni insya-Allah. Mak Isa anak lelaki Maryam, Isa pun kata, "Inni Abdullah." Pakcik-pakcik sekalian, hak tengah duk tanya tu, pasal apa suruh isyarat kat bayi ni? Bayi dalam dukungan tu pun berkata, Isa yang masih baby dalam dukungan tu pun kata, "Inni Abdullah." Saya yang dalam dukungan ni, saya ni hamba Allah, pakcik-pakcik sekalian. Atani al-kitab. Saya bukan sekadar hamba Allah, saya hamba Allah yang diberikan kitab. Waja'alani nabiyan. Dan aku ini, pakcik-pakcik sekalian, adalah satu orang anak kecil bayi, diberi kitab, dan akulah seorang nabi. Bam! Tuan-tuan, baby tersebut memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah, dapat kitab, dan juga seorang nabi. Tuan-tuan, Bani Israel, pembesar-pembesar Bani Israel gah dan heboh terhadap perkara itu. Bercakapnya baby itu pun dah gah dah. Bercakapnya baby itu pun dah hebat dah. Apatah lagi dengan baby itu mengisytiharkan dia dapat kitab, dan baby itu mengisytiharkan dia seorang nabi. Nabi yang masih lagi baby, nabi yang masih lagi seorang bayi. Saya tak pagi ni saya tak mau sangatlah nak bicara tentang kemukjizatan baby yang bercakap tu. Itu kita tangguh hari yang lain. Kita fokus kepada tajuk kita tentang ibu bapa. So, si anak, si bayi, si nabi yang masih bayi ni, apa lagi dia sebutkan? Dia sebutkan, "Waja'alani mubarakan aynama kunt." Aku ini Allah jadikan ada keberkatan di mana saja aku berada. Dan sekarang aku berada dalam dukungan mak aku. Wa awsani bis salah waz zakah. Allah pesan kepada aku untuk salat. Allah pesan kepada aku untuk zakat. Madumtu hayyan, selagi mana aku masih hidup. Wa barran biwalidati. Tuan-tuan, saya tanda sekejap ni. Anak yang masih kecil, baby yang masih nabi yang masih baby ini pun sebut wa barran biwalidati. Aku diperintahkan juga untuk berbuat baik kepada yang melahirkan aku, walidati. Ayat ni Allah tak guna istilah ummi, mak. Allah tak guna istilah yang ibu. Allah guna istilah walidati. Aku diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu, kepada yang melahirkan aku. Bahasa kita, yang melahirkan tu ibulah. Tapi Allah guna satu istilah yang menggambarkan tugas, iaitu yang melahirkan, iaitu yang berjasa besar. Ingat kita bincang sebelum ni, jasa terbesar ibu bapa adalah sewaktu kita masih kecil. Dan jasa terbesar Maryam kepada si anak bernama Isa ni telah dilakukan, bahkan sedang dilakukan, iaitu baru saja lepas melahirkan berseorangan dan juga sedang menyusukan pula Isa tersebut. Maka Allah perintahkan aku, seorang nabi yang rapat dengan Allah Ta'ala, seorang nabi yang rapat dengan Allah Ta'ala, Allah perintahkan berbuat baik kepada yang telah melahirkan aku, iaitu mak kita. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah perintahkan aku untuk tidak menjadi orang yang angkuh dengan mak aku, dan juga orang yang derhaka kepada mak aku, degil dengan mak aku.
Maka tuan-tuan, di sini kita dapat lihat bahawa bagaimana anak Nabi yang masih baby ini Allah jadikan ciri seorang Nabi yang masih baby tersebut untuk khidmat, meskipun apabila hanya ada ibu atau hanya ada bapa. Dalam kes Nabi Isa AS, dia hanya ada ibu. Dia tak jadikan itu sebagai alasan ataupun penghalang untuk dia tidak berkhidmat. Tuan-tuan, dengar perkataan saya dengan cukup teliti. Apabila kita ada ibu tunggal ataupun bapa tunggal, mungkin ibu kita itu tunggal ataupun bapa kita itu tunggal setelah kita kecil ataupun telah dewasa. Tuan-tuan, tak sama satu keluarga yang ada full set ibu dan bapa dengan yang hanya ada half set, yang hanya ada ibu sahaja membesarkan ahli keluarga, menguruskan ahli keluarga, ataupun bapa sahaja menguruskan ahli keluarga. Kerana kita menyedari bahawa sukar, cabarannya berat untuk seorang ibu sahaja menguruskan rumah tangga atau seorang bapa sahaja menguruskan rumah tangga. Sebab itu kesimpulan kita sebelum ini, jangan kita anak jadi penghalang untuk ibu dan bapa nikah semula. Agar keluarga kita itu full set, tanggungjawab mengurus keluarga itu dipikul oleh lebih daripada satu bahu. Namun tuan-tuan, terkadang Allah tetapkan ada keluarga yang si ibu itu tunggal dengan tempoh yang lama, mungkin sampai mati, dan juga si bapa itu tunggal dalam tempoh yang lama, mungkin sampai mati. Maka tuan-tuan, bapa dan ibu yang menanggung keluarganya secara tunggal untuk tempoh yang lama, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia memikul tanggungjawab itu dengan cukup elok, cukup perfect. Dan kita kena hargai ibu bapa yang begini. Dan terkadang dia pikul tanggungjawab itu dengan ada kekurangannya. Saya bagi contoh saya lah. Tuan-tuan, saya ini adalah ketua keluarga, urusan harta saya carilah untuk keluarga saya ni. Namun hampir tidak pernah saya lihat kerja sekolah anak-anak saya. Hampir tak pernah. Hampir tak pernah saya semak kerja sekolah anak saya. Hampir tak pernah. Benda itu isteri saya yang buat, yang menguruskan kerja sekolah anak. Nak kena beli pemadam ke, nak kena beli kertas majung ke, nak kena gunting mana-mana ke, ada kerja sekolah tak faham ke apa ke, dia tak mai tanya saya, dan mai tanya isteri saya, mak mereka. Tuan-tuan, saya tidak boleh membayangkan kalau keluarga saya ini Allah tarik isteri saya kena tanggung seorang-seorang. Saya boleh buat kerja saya untuk mentadabur cari duit whatsoever keluarga ni, mengasapkan dapur tu saya boleh buat. Tiba-tiba nak menambah di atas bahu saya, nak tengok anak bekerja sekolah pula, yang tu adalah berat untuk saya tanggung. Ataupun kemudiannya mungkin kalau satu hari saya juga nak kena masak. Tuan-tuan, masak sampai nak kena masak pagi petang itu berat. Sebab sekarang saya tak ada habit tersebut. Nak kena uruskan kain baju basuh tu, saya tak ada habit tersebut sekarang. Kalau Allah tarik isteri saya, mak kepada anak-anak ni, perkara tu saya kena tanggung seorang. Mungkin saya mampu tanggungnya, insya-Allah. Dan mungkin juga ada slack, ada kurang, saya tak mampu menanggungnya. Maka anak yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pesan agar jadi seperti Isa, khidmat walaupun hanya ada ibu atau hanya ada bapa sahaja. Jangan pilih untuk khidmat kepada ibu atau bapa kita kalau ibu dan bapa kita perform. Tuan-tuan, terkadang ibu dan bapa kita perform habis baik, cuma dia tak sampai standard yang kita nak. Terkadang ibu bapa kita perform habis baik, ayah kita memang kerja keluar pergi cari kerja dah, memang ayah kita membanting tulang pagi petang siang malam, tapi rezeki sedikit. Dia tak boleh nak bawa kita pergi Legoland, dia tak boleh bawa kita pergi Langkawi. Lalu kita menjadikan alasan ayah tak boleh bawa pergi Legoland dan Langkawi itu sebagai alasan untuk tidak kita khidmat dengan dia. Tuan-tuan, ini buruk. Ini buruk. Jangan menjadikan alasan kerana mak kita pemarah. Mungkin mak kita duduk cubit kita masa kecil, dan mak kita ni kita tanya soalan matematik tambahan tak boleh jawab, maka kita membuat alasan bahawa kita tak mau untuk khidmat kepada mak tersebut. Tuan-tuan, jadi seperti Yahya dan seperti Isa. Yahya dan Isa ni dua anak muda, dua nabi yang menjadi nabi ketika seorang masih bayi, seorang ketika dia masih kanak-kanak. Yahya masa kanak-kanak jadi nabi, Isa masa baby dah jadi nabi. Maka jadilah contohilah mereka yang mana mereka khidmat kepada kedua ibu bapa mereka, ataupun khidmat kepada salah seorang ibu atau bapa yang masih hidup,
dan mereka khidmat itu dengan cara tidak derhaka, tidak angkuh, tidak degil terhadap kedua ibu dan bapa tersebut. Kita selaku anak yang kecil mungkin tak boleh bagi harta kat mak ayah, paling-paling tak kita tak angkuh, tidak derhaka, tidak degil terhadap ibu dan bapa tersebut. Kesimpulan kita hari ini tuan-tuan, komen di bawah, usaha untuk khidmat walau hanya ada ibu, walau hanya ada bapa. Komen di bawah kesimpulan hari ini, usaha berkhidmat walau hanya ada ibu atau bapa. Komen di bawah, usaha untuk berkhidmat walau hanya ada ibu, walau hanya ada bapa. Tuan-tuan, ini adalah video rakaman. Kenapa ini video rakaman? Sebab pagi ni saya nak laksanakan tanggungjawab saya selaku bapa. Saya nak bawa anak isteri saya untuk pergi jogging kejap pagi ni dekat taman permainan. Doakan supaya keluarga saya ini ada full set yang cukup. Semoga-moga Allah tak menguji saya dengan perkataan saya ini, InsyaAllah. Terima kasih tuan-tuan. Sedikit pengumuman untuk tuan-tuan semua. Hari Jumaat ni jumpa saya untuk misi Khatam Al-An'am bahagian kelima, peluang untuk beriman. Bagi tuan-tuan yang belum mendaftar, daftar di laman web yang tertera, InsyaAllah. Manakala tuan-tuan jumpa saya hari Ahad ini untuk bahagian kedua, bahagian berikutnya, technicality hadis, komponen hadis, sanad, matan dan mukharrij. Kita bincang Ahad akan datang, InsyaAllah. Terima kasih tuan-tuan. Program ini percuma. Siapa nak infak di nombor akaun yang tertera. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian tadi sehingga penghujungnya. Alhamdulillah. Perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada insentif percuma di Algebra ini, hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin turut sama menyumbang, maka salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah, curahkan rahmat dan keselamatan bagi Nabi junjungan kami Muhammad, selamanya di dalam keabadian, kekekalan kerajaan-Mu ya Allah. Ya Allah, please shower your blessing and your salvation to the Prophet Muhammad, who we all adore. May he always be under your sovereignty. May he forever be under your loving care. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. 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 Ya Allah, 给我们感恩和可怜，跟老舍穆罕默德是爱他，好汉就在天安的Allah的可怜我们好很久。Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina